Halo semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Hari ini, kami akan membincangkan mengenai Honda City 2025, sebuah sedan bergaya dan cekap yang menggabungkan prestasi, keselesaan, serta ciri-ciri canggih. Model ini tersedia dalam beberapa varian yang memenuhi keperluan dan bajet yang berbeza. Varian asas, 1.5 LS, berharga RM84,900, menawarkan ciri penting untuk pemanduan yang selesa. 1.5 Li pula, dengan harga RM89,900, menambah lebih banyak ciri keselesaan dan keselamatan. Varian 1.5 LV, berharga RM94,900, menawarkan rekaan lebih premium dan ciri tambahan. Untuk mereka yang mahukan reka bentuk lebih sporty, varian 1.5 LRS berharga RM99,900 adalah pilihan yang sesuai. Varian tertinggi, 1.5 LE HEVRS, merupakan model hibrid dengan harga RM111,900, menawarkan gabungan prestasi dan kecekapan bahan api. Kebanyakan varian ini dilengkapi dengan enjin 1.5 LDO HCI VTEC, menghasilkan 121 PS dan 145 Nm torque, dipadankan dengan transmisi CVT untuk pemanduan yang lancar dan penjimatan bahan api. Varian E HEVRS pula menampilkan sistem hibrid canggih untuk prestasi lebih baik dan penggunaan bahan api yang lebih efisien. Dari segi reka bentuk, Honda City 2025 mempunyai penampilan moden dengan badan yang lebih aerodinamik, lampu LED yang tajam, dan grill bergaya, menjadikannya salah satu sedan paling menarik dalam kelasnya. Bahagian dalaman direka untuk keselesaan dan fungsi, dengan kabin luas, material berkualiti tinggi, serta susun atau papan pemuka yang mesra pengguna. Varian lebih tinggi menawarkan tambahan seperti kerusi kulit, sistem infotainment dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta kluster meter digital. Dari aspek keselamatan, Honda City dilengkapi dengan ABS, EBD, pelbagai beg udara, dan kawalan kestabilan. Varian premium juga disertakan dengan teknologi keselamatan Honda SENSING, yang merangkumi Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan Collision Mitigation Braking. Honda Malaysia juga memperkenalkan edisi khas, seperti CTV Special Edition, yang terhad kepada 99 unit sahaja dengan harga RM95,200. Edisi ini menawarkan elemen reka bentuk eksklusif serta ciri tambahan untuk pengalaman pemilikan yang lebih unik. Secara keseluruhannya, Honda City 2025 terus menjadi pilihan utama dalam kategori sedan segmen B, dengan keseimbangan terbaik antara prestasi, gaya, dan keselamatan. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Auto Tech Malaysia untuk lebih banyak kemas kini dan ulasan kereta. Jumpa lagi dalam video seterusnya.